Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita akan kupas satu topik yang jadi tulang belakang kepada hampir semua benda dalam dunia digital. Ia adalah konsep asas yang membolehkan perisian berfungsi, iaitu jenis data. Jom kita mula. Pernah tak anda terfikir, macam mana ya sebuah komputer tu tahu beza antara nombor 10 yang kita boleh tambah tolak dengan perkataan 10 yang cuma sekadar tulisan? Inilah dia keajaiban di sebalik apa yang kita panggil jenis data. Bayangkan macam ni. Kalau anda nak simpan air, anda guna botol kan? Kalau nak simpan buku, anda guna rak. Apa jadi kalau anda cuba tuang air dalam rak buku? Memang bersepah. Komputer pun fikir macam tu juga. Setiap maklumat perlukan bekas yang betul dan sesuai untuknya. Okey, ini pelan perjalanan kita. Mula-mula kita akan sentuh tentang bekas yang betul. Lepas tu kita dalami apa itu jenis data, tengok bekas-bekas yang asas dan yang lebih kompleks, fahamkan kenapa pemilihan bekas ni sangat penting dan akhir sekali kita lihat macam mana semua ni jadi asas kepada segala-galanya. Jom kita masuk bahagian pertama, bekas yang betul. Macam yang kita cakap tadi, kunci utamanya ialah mencari padanan yang sempurna antara maklumat dengan bekas penyimpanannya. Jadi, apakah nama teknikal untuk bekas-bekas ni? Dalam dunia pengaturcaraan, inilah yang kita panggil sebagai jenis data. Anda boleh bayangkan ia macam satu sistem fail digital yang super kemas di mana setiap jenis maklumat ada labelnya yang tersendiri. Secara rasminya, jenis data ni ialah satu pengelasan yang bagi tahu komputer dua benda penting. Pertama, nilai apa yang disimpan dalam bekas tu, dan kedua, operasi apa yang kita boleh buat padanya. Senang cerita, ia macam label pada bekas yang kata, "Hoi, ini nombor, kau boleh buat matematik." Atau, "Awas, ini teks, jangan cuba darabkan pula." Secara amnya, jenis data ni boleh kita pecahkan kepada dua kumpulan besar. Di sebelah kiri, kita ada data primitif. Ini ibaratnya macam batu bata, blok binaan yang paling asas dan ringkas. Di sebelah kanan pula, data bukan primitif. Ini pula macam rumah yang dah siap, struktur kompleks yang dibina menggunakan batu bata tadi. Sekarang, jom kita kenal lebih dekat dengan batu bata ni. Kita akan mulakan dengan bekas-bekas yang paling asas ataupun jenis data primitif. Yang pertama dan paling kerap kita jumpa ialah integer atau int. Bekas ni memang khas untuk simpan nombor bulat, tak kisahlah positif ke negatif. Contohnya, umur anda, jumlah jam dalam sehari, asalkan tak ada titik perpuluhan, ia adalah integer. Habis tu, macam mana pula dengan nombor yang ada titik perpuluhan? Untuk itu, kita guna double atau float. Ini bekas untuk nombor sebenar, macam harga barang, berat badan atau nilai pi. Pendek kata, kalau ada perpuluhan je, inilah bekasnya. Okey, yang ni pula sangat unik tapi sangat berkuasa, Boolean. Bekas ni special sebab ia hanya boleh simpan dua nilai sahaja. True, benar, atau false, palsu. Ya atau tidak. Hidup atau mati. Online atau offline. Ia adalah nadi kepada semua logik dan proses membuat keputusan dalam komputer. Dan yang terakhir dalam geng data primitif kita ialah karakter atau char. Cuba bayangkan bekas yang paling kecil sekali. Cukup-cukup muat untuk satu huruf, satu simbol atau satu angka. Contohnya huruf A, simbol dolar ataupun angka 7 yang dianggap sebagai teks. Baiklah, kita dah pun kenal batu bata. Sekarang, masa untuk kita lihat macam mana kita gabungkan semua tu untuk bina sesuatu yang lebih besar, rumah kita. Jom tengok bekas-bekas yang lebih kompleks. Yang paling popular dalam kategori ini semestinya string. Ingat tak char tadi yang cuma boleh simpan satu huruf? String ni pula adalah gabungan banyak char untuk membentuk perkataan atau ayat. Nama anda, alamat email atau apa-apa sahaja teks, semuanya adalah string. Seterusnya kita ada array atau tata susunan. Ingat tak analogi rak buku kita awal-awal tadi? Inilah dia. Array ni macam sebuah rak yang boleh simpan banyak barang. Tapi ada satu syarat penting. Semua barang dalam rak tu mestilah dari jenis yang sama. Contoh, satu senarai nombor atau satu senarai nama. Okey, kita dah kenal macam-macam jenis bekas. Tapi kan, penting sangat ke nak pilih bekas yang betul? Tak boleh ke guna satu jenis bekas je untuk semua benda? Jawapannya, ia sangat-sangat penting. Jom kita tengok kenapa. Ada 3 sebab utama kenapa pilihan ni kritikal. Pertama, ia menjimatkan memori. Guna bekas yang betul ni macam pilih saiz kotak yang ngam-ngam, jadi tak adalah membazir ruang. Kedua, ia mengelakkan ralat.
Komputer akan halang kita dari buat benda pelik, macam cuba darab nama kita dengan dua. Dan ketiga, ia meningkatkan kejelasan kod. Jadi orang lain pun senang nak faham apa yang kita tulis. Slide ni tunjuk bukti nyata betapa pentingnya penjimatan memori. Cuba tengok jadual ni. Boolean kat atas tu cuma guna 1 bit je. Bandingkan dengan double kat bawah yang guna 8 byte. Itu 64 kali ganda lebih besar. Nampak macam sikit, tapi dalam aplikasi gergasi, pembaziran macam ni boleh melambatkan keseluruhan sistem. Jadi, macam mana rupa benda ni dalam kod sebenar? Lebih kurang macam ni lah. Baris pertama tu, int biljam sama dengan 24, sebenarnya adalah satu arahan pada komputer yang berbunyi, "Hey komputer, tolong buatkan satu bekas jenis integer, namakan ia biljam dan masukkan nilai 24 ke dalamnya." Mudah kan? Baris-baris lain pun guna logik yang sama. Dan untuk bahagian terakhir, jom kita zoom out sikit dan lihat gambaran besarnya. Macam mana semua konsep-konsep kecil ni sebenarnya adalah asas kepada segala-galanya dalam dunia teknologi. Inilah mesej utamanya. Setiap aplikasi, laman web dan permainan video yang anda guna, tak kira betapa canggih pun, semuanya dibina atas asas jenis-jenis data yang ringkas ni. Daripada nama pengguna anda, iaitu sejenis string, hinggalah ke status online anda, iaitu sejenis boolean. Memahami jenis data adalah langkah pertama untuk betul-betul faham cara perisian berfungsi. Sebelum kita tamat, saya ada satu cabaran kecil untuk anda. Cuba bayangkan, anda nak bina satu aplikasi media sosial. Berdasarkan apa yang kita dah bincang, jenis data apa yang paling sesuai untuk simpan? Nama pengguna, bilangan likes dan status online seseorang. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi mendengar.